Salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua satu multimeter yang agak baru di pasaran dan dia di label S470 Pro. Ini buatan China. Okay, so sekali pandang bentuk ataupun luaran dia serupa dengan multimeter jenama ProSkit model MT-2207. Okay, beza dia punya warna di tepi ini, kalau ProSkit warna hijau. Okay, selain daripada itu hampir 90% adalah sama. Okay, so kelebihan multimeter ni ialah anti-burn. Maksudnya kalau kita lupa laras ni, kita sentuh, dia tidak hangus. Contoh katakan kita nak ukur AC, namun terlupa laras masih di bahagian keterusan, kita sentuh bahagian AC, dia tidak hangus. Okay, so itu saja kelebihan dia. Jadi saya beli ni, saya nak tahu bagaimana dia berfungsi. Okay, saya ceritakan kepada anda. Okay, saya buka bahagian belakang ni. Biasanya kalau multimeter safety dia ialah fuse 0.5 ampere 250 volt. Namun multimeter ni tak ada. Nampak? 0.5 ampere 250 volt. Sepatutnya fuse di sini. Dia gantikan dengan resettable fuse. Maksudnya kalau arus lebih tinggi daripada 0.5, dia automatik putus. Bila probe dialihkan, dia sambung balik. Itu saja. Okay? So saya dah uji multimeter ni. Dia punya fungsi lebih kurang sama. Okay? Ketepatan dia ada kurang sedikit berbanding dengan ProSkit. Dan satu yang saya perasan ialah jarum ni. Okay? Sekarang saya berada di keterusan Taiwan. Perbezaan dia ialah jarum ni, kalau kita sentuh dua probe ni, dia akan lebih, lepas tu baru kembali. Saya tunjukkan kepada anda. Nampak? Lebih dan balik kosong semula. Saya ulangi. Lebih kosong, lepas tu balik semula. Okay. Berbanding dengan ProSkit. Okay. Kalau kita sentuh, dia terus kepada kosong. Nampak tu? Tidak lebih. Begitu juga dengan Sanwa. Okay. Kalau kita sentuh, dia terus sampai kosong. Tidak lebih. Itu saja beza dia. Okay, boleh? Terima kasih.